Assalamualaikum and hello everyone. Selamat datang ke Bual Sains Podcast Mosti pada hari ini. Saya moderator anda, Nur Syarimi, dan kita akan membawakan satu isu. Tajuk kita pada hari ini, bolehkah kita mempercayai teknologi masa depan? Okey. Sebelum kita mula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Mosti kerana sudi memberikan platform Bual Sains kepada Mimos Berhad untuk berkongsi input teknologi yang sangat kritikal ini. So, untuk bagi yang belum mengenali saya Nur Syarimi merupakan sebahagian daripada tim Corporate Planning and Strategy CPS daripada Mimos Berhad bersama dengan saya dan saya memainkan peranan iaitu Technical Lead for the Trusted Intelligence di Mimos Berhad. Jadi isu digital, trust dan deepfake, masa depan teknologi maklumat ni memang sangat berkaitan dengan kehidupan seharian saya di Mimos Berhad. So, hari ini kita akan kupas topik yang amat penting iaitu deepfake dan trusted intelligence. Okay. Bersama dengan kita ada Dr. Lau Puyi and dia adalah senior staff researcher yang kepakarannya dalam computer vision dan generative AI. Selamat datang ke podcast kami, Dr. Lau. Terima kasih. Untuk seterusnya adalah Dr. Sofia. Dr. Sofia merupakan senior researcher yang cukup pakar dalam selok-belok solution smart cyber security. Apa khabar Dr. Sofia? Khabar baik, alhamdulillah. Seronok ada doktor-doktor di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Dr. Lau, for someone yang tak pernah dengar langsung pasal deepfake perkataan ni, in plain terms, apa sebenarnya deepfake ni, Dr.? Sebagai agensi penyelidikan di Mimos, kita ada Mimos R&D sendiri pun sebenarnya telah membuat penyelidikan deepfake teknologi yang untuk memahami mekanisme ni. Boleh Dr. terangkan? Ya. Terima kasih Puan Syarimi. Deepfake ialah kandungan digital yang dijamin atau diubah sesuai menggunakan kecerdasan buatan supaya kelihatan atau kedengaran seperti sesuatu yang benar-benar berlaku. Ia boleh berupa video seseorang yang seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diperkatakan, rekaman suara yang meniru individu tertentu, ataupun imej yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya tidak pernah berlaku. Secara asasnya, deepfake mengaburkan blur sempadan antara realiti dan kandungan yang dicipta secara buatan, menjadikan semakin sukar untuk membezakan dengan menggunakan penglihatan atau pendengaran manusia. So it's like a digital mask. Tapi Dr. Lau, macam mana deepfake ni technically berbeza daripada sekadar edit gambar, edit video atau yang macam yang biasa yang kita lihat di sekarang pada social media. Isu ni juga yang kita buatkan Mosti telah mengamanahkan kita untuk RMK 13, iaitu di mana Mimos telah mendapat untuk membuat satu kajian mengenai deepfake dan teknologi. So, macam mana untuk kita membincangkan filtering deepfake kandungan sebegini? Konvensionalnya kalau kita ubah sesuatu image, kita perlukan tenaga manusia, kita perlukan masa yang lebih banyaklah untuk buat satu deepfake ni. Tapi sekarang dengan model AI, proses menjadi automatik, pantas dan menghasilkan kandungan yang sangat menarik, sehingga realistik, sangat sehingga sukar untuk dibezakan dengan yang realiti. So, peranan saya di Mimos ialah saya sebagai ketua bahagian generative AI. Kami selalu mengkaji teknologi terkini bagi memahami kadar kemajuan teknologi deepfake ni. Kami mengamalkan satu lagi fikiran di mana kita jadi red team. Kita selalu cuba sedaya upaya untuk menguji keupayaan teknologi dan memahami risiko yang wujud bagi membantu membangunkan mekanisme perlindungan yang sesuai. So, pada masa yang sama, kami juga mengiktirafkan bahawa deepfake ni bukan sahaja membawa risiko,
tapi dia berpotensi memberikan impact positif yang besar juga. Kisarannya, teknologi ini boleh memanfaatkan secara bertanggungjawab supaya dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan lah. Fascinating. So, jadi AI ni memang proses semuanya secara automatik. Tapi kan teknologi yang sama, cuma kegunaan saja yang berbeza. So, Dr. Sofia, kalau boleh saya tahulah pasal deepfake ni kan, where does it stop being useful and stop being dangerous? Sebab dekat mana garisan merah dia? Tambah lagi bila kita bincang tentang impact praktikalnya pada healthcare, education and then pada maupun industri. Okay. Tadi macam Dr. Lau ada ceritalah yang sebenarnya teknologi generatif ni kita boleh generate video, kita boleh generate image ataupun audio yang sangat realistik. Yang macam the real punya content lah. Okay. Tapi this content actually dia banyak aplikasi dia dalam bidang entertainment ataupun dalam bidang orang kata industri kreatif. Maksud saya macam ni. Okay, kita tahu yang sekarang macam Dr. Lau kata kita boleh guna model AI untuk generate video, movie dengan cepat dan realistik, very realistic. So I think siapa yang ada sesiapa dalam bidang industri ni boleh menggunakan benda ni dengan mudah, boleh create movie, boleh menggunakan for example watak-watak mungkin orang tu berada dalam real life ataupun tak ada real life, dan kita boleh gunakan benda tu untuk untuk memberikan kesedaran on something lah, awareness ke apa kan. Jadi the good thing is bukan tu saja, kita boleh guna untuk education, untuk pendidikan. So sebenarnya itu yang bagus. Generative AI ni dia bukan saja video, tapi dia juga ialah dalam bentuk image, yang mana kita boleh gunakan untuk pendidikan. Kita boleh minta this tool untuk create macam mind map ataupun kesimpulan daripada kita punya project for example. So dia assist kita punya kerja kita, memudahkan kerja kita kan. Cuma tool ni dia ada orang kata baik buruk lah. Dia macam pisau lah. Kita guna untuk memasak ataupun kita nak guna dia untuk perkara yang berbahaya kan. Jadi orang boleh menggunakan teknologi generatif ni buat sesuatu yang macam scam lah. Mungkin dia boleh meniru suara individu yang sebenar, tapi dia guna untuk scam duit orang. Okay, dia call dan dia tiru suara mungkin pakcik kita ke, makcik kita ke, dan minta duit. Itu contoh lah macam mana teknologi generatif ni disalahgunakan. Okay. Dan kemudian dia boleh digunakan untuk menyebarkan berita-berita palsu lah. Macam contoh, orang boleh create sekarang kan, bila ada isu orang boleh create video ataupun gambar tentang public figure yang sebenarnya public figure tu tak buat pun, ataupun konten-konten sensitif kan. Sekarang kita tahulah ada satu aplikasi yang dulu kita bertukarkan muka orang tu kepada konten yang nudity ataupun sensitif lah. Jadi ini tergantung kepada macam mana kata niat individu untuk menggunakan benda tu. Sebenarnya ia boleh digunakan untuk kebaikan banyak, tapi bila disalahgunakan dia dah menjadi bahaya lah. Macam tu. So basically impact dia boleh jadi instant ruin. So memandangkan AI ni makin bijak Dr. Lau, can most people out there still tell when something is fake? Sebab boleh ke mata kasar kita ni boleh beza ke lagi sekarang kalau macam, sebab ini adalah satu cabaran yang besar turut dikaji oleh MIMOS R&D di mana kita sekarang telah sedang mencari satu defense yang benteng digital yang kukuh. Apa kata Dr. Lau? I think in most cases you can tell it's fake because kandungan tu suka dipercayai, right? But in many cases kita tak boleh cakap itu fake ke atau itu real ke, sebab kandungan tu sungguh realistic, right? So the quality of synthetic media has improved dramatically. So kandungan dia telah pergi ke satu tahap yang suka kita imagine yang betul ke itu fake ke itu realistic ke itu tak. So quality media sintetik telah meningkat dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan inilah. Kini image, video ke audio ke yang dijanakan oleh AI boleh dikatakan begitu realistik sangat sehingga semakin sukar untuk dibezakan daripada kandungan sebenar.
So oleh manusia, walaupun setengah sistem pengesanan yang Dr. Sofia yang akan cakap nanti, dia akan menerangkan sistem pengesanan yang canggih yang kita akan membina. So maksudnya kita dah tak boleh percaya pada mata kita sendirilah. So give us something concrete, Dr. Sofia. Apa contoh generative AI hari ni yang kalau orang awam tengok, netizen tengok atau dengar, they would genuine be shocked. Okay. I think kita pun dah tengok, banyak aplikasi dekat pasaran lah. Yang mana kita boleh subscribe dia dengan harga yang berpatutan. Bila kita subscribe aplikasi ni, kita boleh contohnya kita masukkan suara kita. Kita record suara kita. Dan kita boleh type. Okay, kita type lah apa-apa perkataan dan suara kita yang dia record tadi, kita sebut benda lain. Tapi dia boleh meniru tone suara kita tu bercakap perkara lain. Itu yang saya kata teknologi deepfake tu. Okay, ataupun mungkin boleh masukkan muka Syarimi, contohlah, tapi kita bagi prompt. Okay, Syarimi pergi ke pantai tengah apa menikmati pemandangan ke apa ke kan. Sedangkan Syarimi kat office. Mungkin it's something yang you tak buat lah kan. Tapi kita bagi some prompt, so dia boleh berapa saat ataupun berapa minit ataupun berapa jam yang diambil. Itulah nak kata dia depend jugalah. Satu, dia depend datang kita masuk tu, ada setengah aplikasi tu kita kena masukkan beberapa keping gambar. Jadi dia boleh generate lah. Tapi saya rasa sekarang pun dah cepat kan. Satu gambar sudah boleh. Sudah cepat lah. Tapi yang shock tu ialah kalau kalau memang itu video benar, tapi orang tak percaya itu. Sangat menakutkan itu benar. Itulah yang shock tu kan. Ya, sebab sekarang semua generative AI ni dah boleh create video yang sangat realistik. Dia boleh ambil orang yang real life, tapi video yang dihasilkan tu nampak macam betul lah kan. Jadi orang pun tak tahu whether ini betul ke salah kan. Macam tu lah. Previously Dr. Sofia ada sebut pasal clone suara, clone voice, and then kita tahulah AI sekarang boleh buat image dan video secara serentak. So saya nak tahu, how close are we to this multi-sensory AI been everywhere around us? Apatah lagi sekarang kita pun ada buat develop our own technology di Mimos. Okay. Nanti sekarang pun macam saya cakap tadi lah, banyak aplikasi yang kita boleh masukkan video, boleh clone suara yang sebenar, boleh masukkan image yang sebenar, dan kita boleh buat skrip untuk video tu. Dan dia boleh menghasil sesuatu yang integrated lah, suara, video, semua kan. Jadi saya rasa ada banyak model yang terkini yang memang dia dah meningkatkan ketepatan kualiti image atau video tu sendiri. Yang mana mungkin kalau dulu kita tengok mulut pun tak sync kan, suara tak sync dengan bibir dia. Tapi sekarang dia dah improve benda tu. Suara pun dah sync dengan pergerakan bibir video tu kan. Okay, kalau untuk saya ingin bertanya lagi lah, untuk function deepfake, interactive video call game ataupun video call scams. So as the fakes gets better, adakah is our detection technology keeping up atau kita sebenarnya tengah losing ground dalam perlumbaan ni? Okay, dia macam ni lah. Dia orang kata non-stop competition lah. Okay. Bila macam contohlah Dr. Lau, dia punya research lebih kepada dia akan develop aplikasi untuk generate generative AI lah, video ke image ke suara. Macam on my part, kita akan fokus untuk defend. Maksudnya kita akan detect media yang kita dapat tu, image tu, adakah deepfake ataupun tak, AI generated tak, ataupun real ataupun betul, audio tu betul atau tak. So this aplikasi ni akan analyse lah media yang dapat. Jadi kita sebagai researchers, dia macam lagi bagus model yang generatif tu menghasilkan gambar ataupun video, kita kena kejar lah. Kita kena menghasilkan teknik untuk detect benda tu dengan lebih bagus. Jadi apa yang kita buat pun dalam Mimos, kita akan buat satu aplikasi yang mana bila orang boleh masukkan media content, orang boleh verify. Okay, orang boleh verify sama ada video ni ataupun audio ni ataupun image ni adakah dia AI generated ataupun real, ataupun dia adalah dia punya score, dia akan bagi information kepada pengguna. Jadi kita menggunakan teknik ni pun, kita gunakan pelbagai method lah. Kita guna dalam bentuk multimodal intelligence, kita panggil. Multimodal sih dia banyak layers. Itu kita analyse daripada segi
image punya features image ataupun kalau video dalam bentuk temporal punya image, mungkin ada setengah-setengah defect dalam AI punya generated ni. Dia macam kita boleh tengok benda tu tak logik lah. Okay, ni saya bagi contoh yang mudah. Mungkin dalam video AI generated tu, okay, orang tu tangan dia 5. Lepas tu next frame jadi tangan dia 6. Tiba-tiba ada glitch jadi 6. Lepas tu next jadi 5 pula. So itu kita panggil abnormality lah. Kita boleh detect based on frames. Ada sesetengah benda dia tak nampak dengan mata kasar kan. Jadi dia macam something yang kita guna AI, mungkin gambar tu atau video tu kita tukar kepada spektrum atau frekuensi. Dan kita latihkan feature-feature ni menggunakan model AI juga untuk dia detect. Okay, this frame ataupun this image ataupun this audio ada abnormality. Kita ragukan mesti ada something yang sebenarnya dia berpunca bukan daripada real punya image atau real punya video kan. So in this case, will there ever be a point where we can just solve this once or and for all? Sebab atau adakah ini memang perlumbaan kekal untuk sampai bila-bila untuk kita defense pada masa akan datang? Macam saya cakap tadi juga, it's a non-stop punya competition. Dia macam even dalam cyber security kan, orang ciptakan virus, lepas tu orang ciptakan juga antivirus. Lepas orang ciptakan antivirus, orang cipta lagi virus yang baru. Maksudnya kita kena ada tukar strategi. Ya betul. Oh, okay, jadi teknologi ni berkembang dengan sangat cepat. Teknologi generatif dia akan berkembang lagi canggih, lagi perfect dia punya image dia punya video lagi perfect. Dan kita kena train lagi, kita kena develop lagi method yang lagi bagus. So kita kena tukar strategi. And then saya tertarik dengan satu idea ini. So maybe the future is less about the catching fakes and more about proving what is real. So Dr. Sofia, macam mana rupa strategi tu dalam dunia praktikal sekarang untuk deepfake? Okay. Sekarang ni kita tengok orang akan bila sesuatu information atau sesuatu media datang, kita macam dap lah benda ni mungkin benda ni palsu lah ataupun generated AI kan. Jadi sekarang kita ada method. Kita IMIMOS kita develop satu aplikasi yang kita boleh detect benda ni AI generated ataupun bukan. Tapi in the future saya nampak lah macam kita bukan setakat boleh detect benda tu ada unsur-unsur AI generated ataupun tak. Tapi kita boleh tahu dan semak media tu asal usul dia. Contoh saya bagi analogi yang mudah lah. Punca asal dia lah. Punca asal dia. Macam contoh lah saya cakap Dr. Lau. Dr. Lau ada satu aplikasi yang IMIMOS dibangunkan dan aplikasi ni orang boleh guna untuk create teknologi generatif. Image generatif, video generatif, whatever. Tapi Dr. Lau ada satu lagi yang dipanggil teknologi encryption. Dia boleh masukkan digital signature. Siapa yang buat video tu, the creator is Dr. Lau. So dia ada hidden watermark yang tak nampak dengan mata kasar. Dan dia ada macam hash dia ataupun dia punya encryption lah kita maksudnya panggil. Kena ada pengesahan daripada punca asal daripada Dr. Lau. Ada yes. Trusted platform. Kita kena tukar strategi lah. So saya tertarik dengan satu idea ni. Maybe the future is less about the catching fakes and more about the proving what is real. Dr. Sofia, macam mana rupa strategi tu dalam dunia praktikal sekarang? Macam apa yang actually MIMOS diamanahkan lah oleh MOSTI. Kita punya RMK13 ni lebih menjurus kepada pembangunan deepfake dan sebenarnya termasuk juga blockchain lah. Jadi apa yang kita nampak untuk RMK13. Untuk RMK13. Jadi apa yang kita nampak ialah sekarang kita membina aplikasi yang boleh mendetect lah sama ada media ni betul atau salah lah ataupun ada unsur AI generated. Tapi di masa depan sebenarnya ada banyak ciri-ciri lain lagi yang kita boleh masukkan lah dalam aplikasi ni, iaitu unsur-unsur blockchain juga. Saya bagi contoh yang mudah lah untuk orang faham apa blockchain semua kan. Saya bagi contoh mudah. Macam Dr. Lau, dia buat aplikasi contohnya dalam untuk generatekan gambar AI lah. Sekarang katalah Dr. Lau sedang bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan ataupun dengan PDRM. Ada projek. So Kementerian Kesihatan atau PDRM ni akan minta Dr. Lau buat satu video AI generated untuk bagi awareness. Ataupun dalam video tu ada avatar yang ikut voice generated AI jugalah. Jadi Dr. Lau dalam media tu akan ada information. Video ni created. Ownership daripada siapa. Ada digital tugas sekarang Dr. Lau sebagai pengesahan daripada punca asal. Dan pada masa sama dia boleh masukkan. Dalam blockchain ni dia macam buku rekod tau. Bila kita ada satu media, dia akan cakap Dr. Lau create this AI dan
aplikasi Dr. Lau ni dia ada satu signature khas. Media ni dibuat daripada aplikasi ni. Ownership Dr. Lau kan. Dan pada sama dia boleh bagi reasoning. Ni create atas kerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Pada bila? Timestamp dia bila. Menarik, sangat menarik. So tapi kalau kita tengok kesan kepada masyarakat tu, adakah isu deepfake ni betul-betul satu trust crisis atau kita sebenarnya tengah overreacting? Sebenarnya menjawab pada you punya soalan tu, dia memanglah dia ada trust crisis lah. Sebab kita tahu dah media ni banyak benda yang trust crisis ni boleh jadi media tu mungkin dia sebenarnya media yang betul. Tapi kita dah rasa betul ke tak media ni kan, fake ke tak kan. Tapi pada sama saya rasa di samping tu kita kena faham jugalah layer masyarakat Malaysia ni, di samping kita ada golongan yang banyak kita lah sedar benda ni AI, ada juga golongan yang masih lagi, saya contohlah macam mak-mak kita ke orang yang older generation yang mungkin masih lagi boleh terpengaruh dengan benda-benda macam ni lah. Tengok sekali tengok dah percaya forward semua kan, tanpa memeriksa benda tu betul ke tak kan. Jadi masih lagi wujud golongan yang masih lagi tak sedar lagi lah. Rejection is true. Benda tu betul kan. Macam tu. Dan mungkin kalau the rejection of truth, so daripada ini kita akan membawa kepada satu istilah yang sangat menarik, iaitu layer dividend. So Dr. Sofia boleh walk us through konsep ni, sebab saya rasa ramai pendengar kita ingin mendengar. Kita ialah sebagai kita tak pernah dengar lagi terms ni, memandangkan kita di MIMOS R&D sedang develop. So boleh terangkan lagi mudahnya taktik ini untuk dieksploit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Istilah ni memang canggih lah, layers dividend kan. So nak cari cerita yang mudah dia, contohlah kan, kita pergi ke adalah kes, contohlah kes mahkamah ke kan. Jadi pihak yang A ni dia akan bagi satu bukti lah. Contoh video, video ni memang menunjukkan tempat ni ada perompak ni memang betul-betul lah pergi rompak satu tempat, ada contoh lah kan. Tapi orang boleh mempertikaikan, orang tak percaya benda ni betul. Jadi orang jadikan alasan deepfake ni, ni semua deepfake, ni semua AI generated. Dia akan timbul macam trend macam tu. Nanti orang bagi satu bukti, orang akan pertikaikan whether benda ni betul atau tak. Jadi itu yang kita kata kenapa akhirnya kita perlukan satu mekanisme. Kita kena ada satu platform yang trusted lah. Macam contoh ada aplikasi yang memang kita percaya dengan dia, reliable. Mungkin kita dia dah orang kata diiktiraf apa. So dalam mahkamah contohnya lah, pihak yang berkenaan boleh menggunakan platform ni untuk membuktikan bahawa video ni adalah benar. Dia boleh tahu dia ada ciri-ciri yang betulnya. Contoh daripada kamera apa kan, kalau betul-betul ambil dari kamera atau betul-betul saya dari ambil AI, satu kan? Situasi daripada previously Dr. Sofia kata mengenai PDRM. So saya mengambil satu situasi. So penjenayah boleh gunakan deepfake sebagai alasan untuk lepas diri. Adakah begitu? So kalau video yang betul pun orang boleh tuduh sebagai palsu, what does that do to about the accountability? So daripada sudut deepfake sendiri, melalui usaha penyelidikan MIMOS, bagaimana kita boleh pastikan keadilan tetap terpelihara? Dato' Lau? Namun I think cabaran ini memang sukarlah macam mana nak bagaimana jika kandungan yang sebenar tulen dianggap sebagai palsu kan. Menyedari cabaran inilah I think pelbagai inisiatif yang diperkenalkan lah sebagai contoh plan Hala 7 AI Negara, the Malaysian National AI Roadmap ataupun agenda transformasi digital negara yang menekankan kepentingan kepercayaan tadbir urus ataupun governance dan penggunaan AI yang bertanggungjawab ataupun responsible AI adoption lah. Pada masa hadapan, accountability digital akan semakin bergantung kepada keupayaan kita untuk mengesahkan origin ataupun ownership, integriti kandungan, integrity, sama ada kandungan boleh diubah sesuai atau dimanipulasi. Selain daripada itu, kiranya MIMOS pun sedang membuat satu penyelesaian juga kan, Dr. Sofia, iaitu Trusted Intelligence. Adakah betul? Itulah macam saya ada info tadi. Dari MIMOS kita dengan program Trusted Intelligence, kita ada mekanisme lah. Macam kita nak
detect sama ada media itu, kita sebenarnya nak bina kepercayaan kepada masyarakat. Okey, dengan platform ni, dengan aplikasi ni, kita nak masyarakat gunakan this mechanism ni untuk tahu sama ada media tersebut betul atau salah. Jadi dia meningkatkan kepercayaan lah orang. Instead of dia menyebarkan orang kata gelisah dalam masyarakat kan, kita Malaysia pun kita ada satu platform yang mana masyarakat boleh guna. Okey, kita berasa secure. Saya difahamkan oleh our director yang kita ada satu platform di MIMOS yang dianjurkan National Dialogue on this July. Adakah betul? Kita akan I think kita pun akan menganjurkan satu program lah. Dalam berapa hari bulan? Dan 8 Julai. 8 Julai kan. Okay. 8 Julai. Jadi kita akan mengumpulkan banyaklah wakil juga daripada industri, daripada agensi kerajaan. Satu, kita nak membina kepercayaan lah, awareness, dan pada sama kita mengumpul banyak maklumat lah. Apa lagi masalah yang kita boleh bantulah dengan kita punya teknologi. Dr. Sofia, bagi orang awam, apa sebenarnya feel about the trusted intelligence yang MIMOS akan jalankan ni untuk kehidupan seharian mereka? Okay. Trusted intelligence ni macam term dia terlalu ni bombastik. Tapi sebenarnya perkataan yang mudah, trusted intelligence maksudnya kecerdasan buatan atau teknologi yang dipercayai. Okay. Saya suka term tu. Macam kita percaya dengan teknologi yang kita guna. Jadi benda mudah sebenarnya, macam kita sekarang kita buat transaksi online, banking, kita kongsikan maklumat kita secara online, sebenarnya masyarakat kita dah ada benda tu, dah percaya dengan teknologi tu sekarang. Cuma penambahkan bila teknologi ni berkembang pada deepfake, generative AI, jadi kita kena memperbaiki lagi ciri keselamatan supaya benda-benda ni tak ada terganggu lagi pula dengan generative AI kan. Jadi teknologi berkembang dan penambahbaikan untuk mengatasilah apa-apa lagi masalah scam yang menggunakan teknologi baru. Macam tu. Okay, saya dipahamkan di dalam sesuatu teknologi sekarang, deepfake ke apa, diorang ada letakkan watermarking. So Dr. Lau, untuk watermarking ni, benda ni dah selalu keluar dalam pembincangan teknologi. So how does it actually work, and adakah mana-mana pihak dah mula guna sistem ni sekarang? So kita memandangkan tengah develop this system. So how? Watermarking tu I think is not a new technology lah. Tapi watermarking ni kalau kita pandang dari sudut penjanaan, watermarking ni perlu untuk memberitahu siapa owner dia, siapa yang buat image, video ataupun audio itu, supaya dia embed ke dalam image, audio atau video tu, supaya orang tahu bila kita playback tu ke dia ialah origin daripada saya semua industri lah, healthcare, undang-undang, so macam dengan pendidikan. So Dr. Sofia, of all these things, where should we actually start for the faster impact? Okay, mungkin sebelum tu saya menjawab soalan tu, saya tambah sikit lah. Mungkin macam Dr. Lau dia cerita pasal watermarking tadi kan. Okay, selalu kita tahu watermarking ni something yang kita boleh nampak dekat image. Tapi dia sebenarnya dalam AI forensik ni is something special tau. Dia ada, dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia hidden. Hidden. Macam kita tahu ada apa? SIM ID kan. Satu encryption yang dikeluarkan oleh Google. Semacam code file. Tak, dia di belakang. Di belakang. Di belakang. Jadi kalau orang nampak tu tak boleh tak boleh. Tapi kita punya AI yang nak detect tu, dia ada capability untuk extract benda yang hidden. Itu beza dia. Something yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi untuk menjawab balik pada soalan Syarimi tadi, macam mana kita nak mulakan dari mana ya? Okay, saya nampak benda ni lebih kepada pendidikan lah. Okay, education. Okay, ada dua benda yang saya boleh tekankan education ni. Satu, kita nak bagi rakyat ni sedar ataupun self-educate dia orang untuk faham macam mana nak menggunakan teknologi untuk bantu dia orang filter maklumat. Okay, itu satu benda lah. Yang kedua, satu morality lah. Okay, teknologi ni sesuatu yang kita boleh guna untuk benda baik dan benda buruk. Sepatutnya teknologi ni patut digunakan banyak membantu hidup kita jadi lebih baik dan kerja kita, generative AI for example kan. Jadi, ia lebih kepada awareness lah. So, seperti yang macam Dr. Sofia cakap, education bermula daripada hujung jari kita lah yang boleh saya ni kan. So sekarang mari kita beralih kepada pasaran tempatan, our marketplace. Dr. Lau, daripada di mana sebenarnya kedudukan Malaysia dalam isu ni? So adakah
where do we actually have something to offer and what is our real strength? I think our strength lies in the ability to bridge AI innovation with trust and governance lah, seperti mana yang Dr. Sofia sudah jelaskan tadi lah. If we look lah, we ada national AI roadmap, we ada Malaysian Digital Economy Blueprint, ataupun we even recently we ada National AI Office Initiative. So dia banyak emphasize on accelerating AI adoption lah, dengan ensuring AI tu deploy responsibly, ethically, and in a way that build public trust lah. Ini kita punya strength, I rasa. So macam dengan previously lah. So satu peluang yang macam dengan bagi saya, strength kita tu sangat besar untuk negara kita. So Dr. Sofia, kalau anda terpaksa pilih just one thing. So untuk Malaysia beri tumpuan penuh, apakah fokus utama tersebut dan bagaimanakah kelebihan kita sendiri untuk membantu mematangkan standard buatan tempatan kita, our market kita? Okay. Saya nampak lah, mungkin dari segi persaingan dengan secara antarbangsanya, ada banyak syarikat-syarikat agregasi kat luar kan. Ada Amerika, China, which is model diorang pun sangat bagus apa semua kan. I think saya nampak benda ni lah. Maksudnya untuk compete dengan diorang tu mungkin a challenge lah. It's not really easy lah, bukan senang kan. Setuju? I think our competitive advantage is what you have mentioned lah. Macam kita ada ekosistem yang where people can confidently answer the three question lah. Three basic question. So who created? What has been modified? Yang blockchain atau verifiable. Modified. And can I trust it? Oh, okay. Yeah. Created, modified, can I trust it? Yeah. So kita kena ada acuan kita sendiri lah kalau macam tu. So masa pun telah mencuburi kita. So let's look into the future, Dr. Lau. 10 tahun daripada sekarang, agak-agak macam mana rupa kehidupan harian kita dengan banyaknya sintetik media sekarang ni, memandangkan kita pun tengah buat our develop own technology solution about the deepfake. So rancangan jangka panjang ni pastinya menjadi intipati utama. I think 10 years from now, synthetic media tu sudah berlambat-lambat dekat jalan. Right? Most people wouldn't even notice it whether it's synthetic or real. But if you want something real, you have to prove it's real. So in fact, the more important question 10 years from now should be, is this real? Where did this come from? Who created it? And can I trust it? Right? So mungkin saya just nak tambah sikit lah. Okay, boleh. Mungkin dari segi, I think apa yang Dr. Lau cakap tu betul. Cuma penambahan saya dari segi 10 years from now lah. Saya rasa Malaysia boleh fokus dalam developing talents lah sebenarnya. Itu antara kita sebenarnya ada banyak talents lokal yang contoh di Mimos sendiri, kita groom, kita ambil local talents yang akan betul-betul tengok core of the AI sendiri. So researchers kita boleh latih dan memahami teknologi yang terkini, which is kebanyakan kita mungkin ambil just adopt from teknologi outside lah, tapi Mimos ni berbeza. So for 10 years from now, kita kena develop these young talents, groom them, being expert in the AI itself. So it's a asset for negara kita lah. So Dr. Sofia, adakah kita akan sampai balik ke satu tahap di mana kita boleh just simply trust what we see tanpa perlu rasa ragu-ragu? Itu memang bergantung. Kita kena bina kepercayaan tu. That's why itu salah satu usaha kita lah. Kan kita bina teknologi ni. Itu kita nak kena bagi awareness kepada masyarakat menggunakan teknologi ni. Dan teknologi ni dia akan build kita punya confidence lah. Even sebelum ni pun sama juga. Kita ada banyak teknologi yang berkembang kan. Perbankan semua orang ragu boleh ke transfer. Tapi bila ada security, ada ciri keselamatan, dia menambahkan confidence. Sama juga bila teknologi berkembang, kita tambah lagi ciri-ciri keselamatan untuk menambahkan confidence orang menggunakan.
luar biasa kita punya perbincangan hari ni. So sebagai penutup episod podcast kita kali ni, saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MOSTI kerana sudi menyediakan wadah podcast Bual Sains ni kepada kami, tim Mimos Berhad. Dan sebagai penutup, saya ingin minta pesanan terakhir daripada Dr. Lau, Dr. Sofia. Jika ada satu mesej utama yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya tentang masa depan teknologi dan trusted intelligence, apakah mesej tersebut? So kita memulakan dengan Dr. Sofia dulu. Silakan Dr. Saya boleh simpulkan mudah je lah. Okay, teknologi ni sentiasa berkembang. Dia macam analogi saya tadi, dia macam pisau. Boleh digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Jadi kita jangan takut, cuma kita perlu educate ourselves lah macam mana menggunakan cara yang betul. Lebih berkait dengan morality. Dan macam mana kita, saya rasa sekarang nak pakai tema believing what you see tu dah tak boleh pakai dah. Kita kena percaya apa yang kita berjaya buktikan benda tu betul dulu. Fact check dulu. Okay. Terima kasih Dr. Sofia. Seterusnya silakan Dr. Lau untuk pesanan terakhir. Pasif Eti Honda. For me, in the future, we should ask lah, where did this come from? Who created it? Can I trust it? So I believe the trust will become the new currency of the digital age. And the future isn't about where human compete with AI lah. It's about human hand in hand using AI to create content, solve problems and innovate together. What an empowering conclusion from both of our doctors. So memang jelas kesedaran perisai digital kita bermula daripada awareness kita sendiri, tindakan kita sendiri. So terima kasih sekali lagi kepada Dr. Lau, pada Dr. Sofia kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu pada hari ini. So terima kasih juga kepada MOSTI untuk Bual Sains Podcast. And then jangan lupa untuk melayari social media, laman rasmi daripada MOSTI dan juga Mimos sendiri untuk perkongsian deepfake pada masa akan datang.